Pagi-pagi lagi dah ada business meeting ni. Mesti projek besar ni. Mestilah besar. 4 juta projek ini. Nabina Cele, tepi pantai, kat JB. Tapi kenapa aku tak dengar langsung pasal projek ni, Zarif? Macam ni lah bang, aku rasa tak semua projek kot kau perlu tahu. Okey, lagipun ini bukan projek Hapsa Holdings. Projek ni between you and I. Lim Sele dengan Zarif Holding. Oh, Zarif. Dari company sendiri sekarang Tahniah. Aku dah penat lah nak kayakan orang. Sekarang ni giliran aku pula nak buat harta aku sendiri. Sejak bila pula kau tak bertongkat ni? Kaki kau dah sembuh ke? Aku dah lama sembuh bang. Engkau je tak kisah, tak ambil peduli. Kau tak tahu pun. Anyways, aku dengan dia tengah buat bisnes dia sekarang ni. So aku rasa korang dua boleh berambus kot. Okay? Tak payah sibuk lagi hal aku lepas ni. Sila. Please. Kau jangan nak belagak sangat dengan aku lah, Zarif. Semua benda buruk yang kau buat selama ni, semua dalam poket aku.